Presiden Ahli Parlimen Padang Serai, Saudara Azman Nasaruddin telah dikenakan satu tuduhan di bawah Seksyen 28C Akta 28C, iaitu Akta SPRN 2009. Kononnya kerana bersubahat dengan seseorang yang lain dalam kapasiti beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KAHP, Kedah Agro, pengerusi Kedah Agro. Setelah kita meneliti pertuduhan yang telah dikenakan terhadap Saudara Azman, kita mendapati charge ini adalah defective. Charge ini adalah tidak sah, tidak teratur, tidak sah dari segi undang-undang. Okey? Kerana kita mendapati bahawa tidak ada basis atau asas untuk membawa pertuduhan ini, kerana daripada perincian di dalam pertuduhan ini, the details of this charge, sebenarnya tidak ada pun sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Saudara Azman. Ya, kononnya bersubahat untuk mengeluarkan surat tawaran, ya, tapi tak ada apa-apa fakta yang menunjukkan apa-apa kelakuan yang salah atau menerima rasuah dan sebagainya. Okay, it is a baseless charge daripada penelitian kami. Oleh itu, saya telah memberitahu Hakim Mahkamah Session tadi, Datuk Nasir Nordin, ya, Datuk Nasir Nordin. Saya telah memberitahu Hakim Mahkamah Session tadi, Datuk Nasir Nordin, bahawa kita akan memfailkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan charge ini kerana ia salah dari segi undang-undang dan ia jelas menunjukkan bahawa memang tidak ada apa-apa kesalahan atau asas untuk menyatakan bahawa apa-apa kesalahan telah dilakukan oleh Saudara Azman Nasaruddin. Saya pun terkejut melihat kepada pertuduhan ini, bahawa pertuduhan ini dibawa, ya. Tapi kita akan lawanlah,